La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua warga Sekolah Kebangsaan Setiap Alam. Saya Muhammad Fazli Abdul Rahman, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Setiap Alam, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua pentadbir, guru-guru, staf, ibu bapa penjaga AJK PIBG dan semua anak-anak murid yang saya sayangi sekalian. Sudah pasti sepanjang perjalanan sekolah kita, di pihak sekolah ataupun di pihak ibu bapa, pasti ada kesalahan, kekhilafan sesama kita. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan memohon maaf, ampun sekiranya sepanjang perjalanan sekolah pihak sekolah ada terkasar bahasa, terguris perasaan kepada semua ibu bapa maupun murid-murid
dan guru-guru juga serta pentadbir. Dan kami doakan agar hari raya hari tahun ini akan memberikan 1000 makna dan kegembiraan kepada semua warga sekolah kebangsaan Setia Alam. Kepada anak-anak murid cikgu yang beragama Islam, pastikan pada pagi hari raya kamu semua memohon maaf dan ampun kepada ibu bapa kamu. Salam, cium tangan, cium dahi ibu bapa kamu, cium pipi ibu bapa kamu. Mohonlah kemaafan kepada ibu bapa maupun penjaga, kerana sudah pasti sepanjang dalam kehidupan kamu ada yang kamu guris hati ibu bapa kamu, buat ibu bapa kamu marah. Jadi sepanjang hari raya ini mohonlah maaf kepada mereka. Sesungguhnya ibu bapa kamu, ibu bapa penjaga itu adalah syurga untuk kamu. Kepada anak-anak murid yang bukan beragama Islam, sekiranya kamu pergi berhari raya ke rumah sahabat-sahabat, jagalah adab, jagalah tata susila, jangan buat perkara-perkara yang tak sepatutnya. Jadi cikgu pun tak nak bercakap panjang. Cikgu mewakili seluruh warga Sekolah Kebangsaan Setia Alam, daripada pentadbir, penolong kanan pentadbiran Cik Ahmad Salim bin Muhammad Ali, Puan Hajar Rosidah binti Dahsyan, penolong kanan Had Ehwal Murid, Puan Rozita binti Taib, penolong kanan Co-Curriculum, Puan Osporia binti Mustafa, penolong kanan petang, Cik Sabri bin Abdullah, penolong kanan pendidikan khas, serta semua guru-guru dan staf Sekolah Kebangsaan Setia Alam ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Pastikan yang pulang ke kampung akan memandu dengan cermat apabila pulang ke destinasi untuk menyambung sesi persekolahan nanti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Terima kasih.